Hai, bulan ni kat Bosnia panas terik sebab tengah musim sama. Panas gila. Pak mentua aku ajak teman dia pergi mandi sungai. Aku pun macam, okey. Cabaran dia adalah pak mentua aku tak reti cakap English. Aku pula tak reti cakap Bosnia. Sepanjang perjalanan kami diam dan cuba cakap apa yang kami rasa kami faham. Untuk cuba bonding, aku letak tangan kat bahu dia. Dia macam okey. Aku rasa dia okey. Kat sini jalan dia sempit, so aku agak cuak tengok dia mengelak kereta yang mai daripada laluan bertentangan. Normal kat sini, driving skill level macam Dom Toretto. Lepas tu kami kena tahan polis sebab speeding. Dobro, vjerujem ti. Elok je polis tu tunggu kat tepi selekoh bawah pokok. Tangan aku dah ready lah untuk ambil duit. Tapi polis kat sini tak ambil rasuah. Rasuah kan haram. Bob mentua aku cakap, polis ada kamera dekat mereka punya topi. Kamere imaju ovde. Kamera? Ja. Aku macam, aku rasa itulah kot apa yang dia cuba cerita kat aku. Selepas mengharungi laluan-laluan yang cantik bersama pine tree di kiri dan kanan, kami pun sampai dekat sungai tu. Sungai tu nama dia Kupalistas Zelenevir. Aku ingat my weekday tak ramai. No, ramai. Tapi tempat ni memang lawa dan terjaga. Ingatkan lepas usha-usha tu kami akan pergi mandi. Tapi pak mentua aku tiba-tiba dia ajak pergi duduk. Dia nak isap rokok dulu. Habis dia isap rokok, kami pun pergi mandi. Ayak dia sejuk dan fresh sebab cuaca kat sini memang panas gila. Dan ayak ni pula memang naturally sejuk. Aku juga join budak-budak lokal kat sini untuk buat cliff jump. Kat sini aku kena mewakili negara Malaysia menunjukkan aksi diving aku. Tapi budak-budak sini memang berani lah lepas terjun daripada 10 meter turun kepala dulu. Aku tak berani. Aku dah kahwin. Pak mentua aku pun join mandi. Dia nampak happy dapat mandi dan sejukkan badan. Tengok tu. Comel dia. Lepas dah puas mandi, kami pun balik. Habis dah.